Peranan Timbalan Presiden PKR menjadi lebih kritikal pada saat Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang amanah sebagai peneraju kerajaan. Nurul Izzah Anwar yang baru memenangi jawatan itu berkata dia bertanggungjawab untuk memperkukuhkan PKR. Dia juga perlu memastikan urus tadbir dalaman parti berada pada landasan kukuh agar Presiden PKR dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pentadbiran negara. Menurut Nurul Izzah, Perdana Menteri ketika ini memikul tanggungjawab besar mengemudi negara dalam era penuh ketidaktentuan dan percaturan kuasa dunia seperti perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat. Justeru tempoh ini dianggap sebagai kritikal untuk Timbalan Presiden menjalankan fungsinya. Dalam perkongsian di media sosial, Nurul Izzah berkata dia melangkah ke hadapan bukan dengan rasa megah tetapi dengan penuh rasa tanggungjawab dan sedar setiap undi yang diperoleh dalam pemilihan adalah amanah yang menuntut kerja sebenar. Serentak itu, dia menggesa supaya kekuatan PKR dibina semula dan menyatukan segala keretakan dan hanya melalui kebersamaan mampu membawa reformasi sebenar untuk rakyat. Nurul Izzah berkata langkah pertamanya sebagai Timbalan Presiden PKR adalah memperkenalkan program universal untuk semua cabang bagi memperkasa jentera akar umbi. Katanya PKR tidak boleh membiarkan pahlawan parti berjuang tanpa kekuatan dan mereka perlu dilengkapi dengan kekuatan yang cukup, ilmu, sumber dan semangat juang bagi menghadapi medan tempur politik yang mendatang.